Nampak kata bang. Nampak kata. Cari baju. Oh, memang bulan dah bintang lah. Awal pagi boleh diskaun banyak ni. 29. Dia warna merah. Tak gambar dalam pun boleh bang. Boleh. Tak gambar dengan ni 55 ni. Tak Ish, bergerak pun jadilah. Baik ambil area, baik ambil gambar area kan. Yang ni boleh. Dah hanya. Padang. Oh ya, baju baru. Bau butik lagi. Tagging tak buang yo. Tagging tak buang yo. Tak, biar kat luar. Tak, tagging biar kat luar. Tagging kat luar. Melong tersipu. Sikit lagi, oi, rapat sangat. Okey. Cara demi merealisasikan budak-budak baru nak out. Langkah kejuaraan bermula di sini. Saya akan berjuara. Dan. Malaysia Legend eh. Bermulanya di sini. Playoff. Tepi sikit. Oi, semangat sikit. Semangat. Padam. MPL Malaysia musim ke-16 dikuasai oleh Munton. Jadi tuan Fah lah Lambai. Diwakili oleh Pasukan Terat dan juga tim Hang. Perkenalkan kepada anda barisan marshal yang akan bergalas tugas untuk memastikan permainan yang adil dan integriti profesional dalam perlawanan. Terima kasih diucapkan kepada Res, Abid, Nuna dan juga Ahmad atas kerja keras anda. Sangat kami hargai. Selangor Giants OG Esports mempersilakan sang penakluk Dalda dengan kemenangan bersih sekali lagi. Tapi Binian dah tak ada. Tunggu Binian yang seterusnya on the way. Kali ini kita sudah masuk ke dalam pertahanan, tapi bila strike daripada Story baru saja lepaskan begitu saja ni.
dapatkan hadiah mereka tak pasti dapat diamond ke, dapat skin ke apa ke, tak pasti. Tapi korang boleh pergi check out lah. Lepas tu dekat booth tu juga dia ada buat satu promosi. Janganlah korang nak pergi borak-borak minta nama penuh, alamat ke apa semua, tak ada. Dia tak nak layan yang tu. Kita minta ambil gambar short and brief saja. Short and brief saja. Kita akan memulai dalam kaki dengan cerita. Tak sempat. Alright, so siapa-siapa yang nak melihat perlawanan seterusnya boleh pergi ke tiket kaunter untuk mendapatkan perlawanan tiket perlawanan dari pasukan Power Sementara pasukan Navy secara percuma. Sementara stok masih ada. Sementara stok masih ada. So korang rasa panas dan duduk lalak kat luar ni boleh masuk ke dalam. Dan lepas habis je perlawanan korang boleh keluar sebelum untuk join bersama dengan saya dan juga Pak Rin untuk sesi seterusnya. Sesi seterusnya, betul. Okey, baik, dan kita mahu mengucapkan terima kasih kepada pasukan SRG OG kerana meluangkan masa bersama-sama dengan semua. Alright, thank you so much. Berikan tepukan. Berikan tepukan. Thank you so much. Kita akan berjumpa lagi dengan mereka pada hari esok di Grand Final. Ya, dan korang semua akan berjumpa dengan kami pada perlawanan selepas ini untuk sesi yang seterusnya. Dalam alam semesta, saksikan Primitive Netlands. Rakan Muda EFI MEFF Selangor Red Giant OG Esport jadi pasukan Rekod kan? Dah. Lambat. Dua dah jatuh awal. Nampak je ni. So Mr. Patam, adakah anda selaju? Kita tengok pelan-pelan tekan yang kuat-kuat slow je. Satu, dua, tiga. Satu pun tak dapat gini. Dua, letak atas terus. Berapa minimum dapat? Tiga. Kemau senang. 3, 2, 1. Mata pun ke depan je, tangannya gerak. Tak berjaya.